What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni apa aku nak buat? Aku nak review Insta360 Ace Pro. Aku akan bagi tahu dia punya harga, kenapa aku beli kamera ni, 5 benda yang aku suka, dan aku rasa untuk video ni berbaloi untuk aku rakam dekat dalam kamera ni sendiri supaya korang boleh nilai sama ada footage, kualiti kamera ni bagus atau tidak, dan korang boleh nilai sendiri sama ada korang nak beli kamera ni ataupun nak beli kamera lain. Tapi bagi aku, this is a good value for money, dan enjoy the video, stay tuned until the end. Okay, so bermula daripada sekarang, kebanyakan footage yang korang tengok dekat dalam video ni mostly datang daripada kamera Insta360 Ace Pro. So bear in mind, yang ni adalah yang the first version Ace Pro. Kalau korang berminat untuk beli upgraded version dan ada bajet, korang belilah Ace Pro 2. Jadi kenapa aku beli kamera ni? Honestly, sebab aku rasa for New Year 2026 resolution, aku nak start aktif balik buat YouTube. Even though before ni tak aktif pun, tapi sekarang aku nak aktif lagi dan tengoklah expand my hobby. So sebab tu aku beli kamera ni supaya aku rasa lebih motivated lah untuk buat video. And then actually video ni bagus untuk vlogging. Aku akan tunjuk kenapa lepas ni, dan aku juga akan specify lah kenapa aku suka kamera ni dan kenapa aku beli kamera ni. So video ni santai-santai je, aku harap korang boleh enjoy. Dan most of the footage macam yang aku cakap tadi akan dirakam dalam video ni. Kalau korang rasa bagus dan meet your quality, meet your requirement, then why not korang beli kamera ni. So aku nak buat little bit unboxing, walaupun aku dah unbox, dan basically yang tengah rakam video ni adalah kamera tu sendiri. So kalau korang beli kamera Insta360, korang akan dapat kotak yang besar macam ni, dan cara buka dia, kamera tu suppose ada kat sini lah, and then all the attachment dia ada dekat dalam ni. Tapi aku dah keluarkan semua dan kebanyakannya aku dah pakai. Untuk barang-barang extra yang korang akan dapat, kalau out of the box, korang akan dapat obviously kamera tu sendiri dan satu bateri, dan korang akan dapat satu standard mount daripada Insta360. Satu lagi dia akan panggil flexible adhesive mount kat sini yang kau boleh tampal dekat mana-mana je, and then basically jadikan benda tu sebagai mount lah. Kau akan dapat satu Type-C to Type-C cable, and then quick start guard, dan apa yang dia tak mention kat belakang ni, sebenarnya kau akan dapat 2 stiker. So lepas aku dah pakai kamera ni selama seminggu, aku dah listkan 5 perkara kenapa aku rasa kamera ni berbaloi, dan kalau korang boleh dapat dengan harga yang murah, aku rasa korang patut beli. First reason, video quality dia bagus untuk beginner. Jadi apa yang aku cuba out of the box bila aku unbox dan aku terus pakai, aku rasa video quality dia bagus, dan semua setting-setting dia tu korang tak perlu ubah. Sebab selalunya kalau kamera yang mahal, kamera yang dah even DJI ataupun kamera-kamera lain, aku rasa bila korang buka kamera tu better untuk setting sikit. Tapi kamera ni Insta360, bila korang dah buka, korang cucuk SD card, terus boleh rakam. Video quality aku rasa memang bagus. Aku tak boleh nak compare sebab aku tak pernah ada satu kamera before this. Aku pernah try DJI Action 2, dan aku rasa dia punya kamera, dia punya quality video tu slightly better daripada Action camera. Jadi sebab aku beli kamera ni, mostly aku akan guna untuk motovlogging. So aku ada actual footage dekat sini. Motovlogging, aku tak edit apa-apa. Selalunya bila aku buat motovlogging, aku akan rakam video tu dekat dalam flat ataupun iLog, dan aku akan edit dia punya color dia lepas aku rakam lah. So aku dapat adjust, aku nak kontras tinggi, kontras rendah, ataupun high saturation, low saturation. Tapi yang korang tengok footage ni, aku tak edit apa-apa. Memang daripada video ni aku convert masuk dalam komputer dan terus edit dalam video. Jadi yang kedua, kenapa aku suka kamera ni, sebab dia ada flip up screen. Kalau korang biasa pakai action camera, most action camera dia tak ada screen yang flip up. Dia ada screen yang dia boleh attach. Macam DJI Action 2 yang aku try dulu, screen dia tu boleh detach dan korang boleh check footage tu sendiri. Tapi aku risau kalau aku ada screen yang boleh detach ataupun boleh pusing-pusing macam DJI Pocket 3, boleh pusing-pusing itu. Aku tengok banyak
kali yang ada masalah rosak, ataupun kalau ada attachment aku tertinggal attachment, aku tak suka benda tu. So kalau skrin tu dah memang melekat dekat kamera sendiri dan dia boleh provide banyak angle, aku rasa bagus lah. And then aku ada test juga, actually bila skrin dia macam ni, aku boleh anglekan kamera tu tanpa guna apa-apa gear. So first video aku just letak je macam biasa, dan korang tengok terlalu banyak scene dekat bawah, walaupun korang sebenarnya nak scene dekat atas supaya nampak lebih cinematic. So bila aku buka sikit kamera tu, aku anglekan sikit ke atas, so dia punya gambar dia nampak lebih bagus lah, nampak lebih cinematic. Walaupun korang tak pakai apa-apa gear, aku tak letak tripod ke apa ke, aku terus rakam. So convenient lah kalau korang pergi travel, korang nak tangkap gambar yang cinematic, korang nak tangkap gambar yang angle up, aku rasa okay. Kalau sebab bawa gear tu kadang-kadang berat kan. So this is good features yang aku suka lah pasal flip up screen ni. Dan also stabilization, aku tak tahu stabilization dekat action camera yang lain. Aku rasa DJI bagus, ada Akaso dan brand-brand lain, maybe GoPro pun bagus juga. Tapi bagi aku stabilization dekat kamera ni pun not bad. So aku ada rakam video, satu video aku tak letak stabilization langsung. So obviously kalau korang tengok memang gegar-gegar sambil aku lari tu. Tapi bila aku on je stabilization, stabilization ni on high, dia punya gegaran dia tu kurang. Dan actually bila stabilization, apa yang aku faham bila aku tengok video-video review, kalau kamera-kamera yang tak ada optical image stabilization built in dekat dalam kamera, dia akan crop sedikit video tu supaya nampak macam nampak macam dia stabilize, tapi actually dia dah crop video tu supaya tak nampak bergegar. Tapi untuk footage ni, kalau korang compare antara dua tu, dia punya kesan crop dia tu tak obvious sangat. So aku suka, at least kau akan dapat lebih banyak gambar dekat dalam tu, dan kau punya video stabilize. Yang keempat, kenapa aku suka dan aku prefer untuk beli Insta360 Ace Pro, sebab dia punya pure video mode. Based on review yang aku dah baca, aku dah tengok, dalam banyak-banyak action camera, aku rasa kamera ni antara yang terbaik untuk low light video. So aku dah cuba dah. Kalau korang tengok dekat dalam footage ni, aku rakam video aku naik motor RS aku pada waktu malam, dan obviously dia punya gambar dia sangat clear first of all, tapi dia punya footage dia tak nampak gelap. So aku suka lah, daripada situ aku suka lah, aku sangat satisfied dengan kamera ni. And then last but not least, kenapa kamera ni bagus dan kenapa aku beli kamera ni adalah sebab dia collab dengan Leica. Most of the time bila kau beli action camera, korang tak expect untuk tangkap gambar kan. Most of the time kau akan pergi ambil video, ambil slow mo shot, pergi masuk dalam air apa semua. Tapi sekarang ni bila korang gunakan kamera ni untuk tangkap gambar, bagi aku dia punya quality dia not bad. Obviously kalau korang tangkap gambar pakai phone macam iPhone ke, dia punya detail dia tu lagi bagus. Tapi overall gambar memang sangat bagus. So korang boleh save space dekat dalam phone korang dan simpan dekat dalam Insta360. So ada satu centralized tempat. So aku ada tangkap gambar bangunan, dan ini selfie aku sambil pakai Leica Vivid. So macam mana? Berpuas hati ataupun tak berpuas hati? Bagi aku, untuk sebiji action camera tangkap gambar sebagus ni memang berbaloi. Jadi itu saja 5 sebab kenapa aku beli action camera ni, dan aku harap aku boleh buat banyak video menggunakan action camera ni. Lagi senang sebab dia ada feature-features yang aku nak, feature-features yang aku memang pakai. Dan aku harap korang yang tengok video ni, kalau tengah nak cari action camera, kamera yang versatile, boleh tangkap gambar, boleh buat video slow-mo, aku rasa berbaloi untuk korang beli kamera ni. Ataupun kalau korang ada bajet lebih sikit, korang boleh beli Ace Pro 2. Dia ada lagi banyak features. Tapi bagi aku, kamera ni dah cukup bagus untuk kegunaan aku sendiri. Maybe aku akan upgrade in the future, we don't know. So thank you for watching again, dan bye bye.